Over lah kau. Abang dah usia AI tu kan? Ya abang dah katang lah sekarang. Abang dah katang lah. Awak yang sementara tu. Asal diam. Bukan tadi awak senyum ke kita ketawa-ketawa. Betul. Awak kan? Saya yang sementara yang batch 2 yang tak terpilih tu. Dia bukan tak terpilih sebab awak dah tinggi sangat, no? Tak ada tinggi mana ni. Dah katang dah. Ya Allah katang lah kan. Dah katang lah dah sekarang. Pakai singlet lah keluar rumah. Wow. Ui. You nak tahu tak perkembangan I sekarang? Apa yang berkembang? I main gym dan gym tu adalah tempat gym Merkin. Apa? I main gym sekarang. Betul? I satu gym dengan Merkin. You tahu kan niat I nak gym apa sebenarnya? Apa niatnya? Lah you ni. Okay, nampak muka I. Okey. Oh, faham. Faham? Faham dah. Daus pula duta pergaulan bebas. Ada pula Daus. Daus esok. Alah, cuti. Nak ajak keluar Yes. besok. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, mak saya batin. Daus jom keluar besok. Malam ke? Kenapa usuk keluar malam ah? Budak-budak AI suka keluar malam kenapa? Ke petang? Pagi kita orang shoot lah weh. Apa petang sikit? Ahad je lah. Ahad aku ada kerja. Ahad kau. Oh, saya lah Sabtu petang. Sabtu petang okey. Okey. Okay, aku kan pergi gym. Okay, aku kan pergi gym ni aku nak bagi slim badan aku, nak bagi nak belakang aku ni lagi semakin ke belakang. Jadi aku nak benda-benda yang gini-gini. Dia like macam oh my god, I dah terbayang macam I ni adalah wanita-wanita yang berkerjaya, yang menjaga makan minum, menjaga badan I, dan I tahu I rasa macam mesin rahim I akan sihat nanti. Faham? Maksudnya tempoh untuk aku menopause tu mungkin tidak ataupun mungkin lambat lagi. Itulah, hari tu pun aku baru contraction. Sakit. Waktu tu bukaan dah 24 cm. Anak pula 4.2 kg. Ya. You. Yang lahirkan kau lelaki ke perempuan? Hazan. Hazan yang sambut. Aku dah terbayang dah. Mesti dia tak tunggu berapa cm. Dia terus cedok kat dalam tu. Lambat sangat lah kau, Mal. Gini. Ni kepala anak. Saya keluar gini. Keluar-keluar ni macam kau. Wih, Daud sekarang weh tunjuk ketiak woi. Tak ada. Tunjuk ketiak kali. Tak. I lupa pakai kutang I hari ni. Nampak putih. Oh my god, malunya. Angkat 1, 2. Iqmal, kau sihat ke? Sihat. Saja je ni tak nak gunakan Daud sekejap sebenarnya. Ramai yang suruh pergunakan Daud. Diorang kata lagu Iqmal dah keluar. MV Habibillah dia suruh Daud tengok. Yo, jom kau. Yelah baru keluar tadi. MV baru keluar tadi. Tak, aku tahu korang. Sebab aku ada masuk live yang time korang nak buat MV tu, shoot MV tu. Dah lama dah kan? Lama dah. Tapi MV baru keluar. Tu bila. Bolehlah tengok-tengok MV Habibillah. Boleh. Korang boleh support. Aku saja nak cakap Daud. Ingat tak bulan 10 tahun lepas? Hadiah. Hadiah hari jadi tak dapat lagi? Hadiah hari jadi apa yang kau janjikan bagi aku dengan share tu kan? Tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Macam mana Kan kita lunaskan je esok. Aku lunaskan kau punya, kau lunaskan aku punya Semua. Okay? Boleh? Konten aku tergendala sampai tahun ni. Tak post-post sampai lepas raya. Okay, Iqmal nak tahu tak? Tapi kenapa dia Daus punya kulit sangat glowing ni? Dia nampak rambut, dia nampak handsome semua. Tak, Kenapa dia macam ni? Iqmal nak tahu tak Iqmal? Time aku pergi Singapura hari tu, kan time tu masih puasa. Aku rasa macam terharu gila sebab diorang Singapura datang jumpa aku tanpa pengetahuan aku, diorang bagi aku duit raya awal weh. Best ni dapat duit raya, kita tak dapat pun. Oh? Kau tak dapat ke duit raya daripada jerung Singapura?
Tak. Aku saja je cakap nak bagi kau jealous. So yelah, seorang Hikmah Nur manalah nak datang ke Singapura. Dia tak tahu kot yang jero-jero Singapura tu ada. Siapa cakap? Daus, sorry lah. Tak dapat daripada jero Singapura. Tak dapat. Mana nak parking? Tak dapat lah, aduh Daus. Dah dapat berapa lah? Saya lari dulu. Kak Syikin sekarang buat akad macam ada pirang-pirang kan. Nak saya hitamkan semua ke atau saya blend je semua? Boy. Aduh, tak dapat deranya lah. Penat nak gulung panjang. Aduh, nak lah. Macam ni. Alhamdulillah. Alang-alang panjang tu, aku nak minta lebih-lebih lah esok. Alah, member kan dah bagi tunjuk. Dah tu panjang-panjang. Manfaatkanlah member. Takutlah pula aku. Tapi boleh lah. Aku punya bulan 10 tahun lepas juga aku tunggu yang minyak apa? Minyak wangi Dubai yang apa? Yang custom tu. Yo. Kau jujur kat aku, mana minyak wangi tu? Minyak wangi tu masih ada. Cuma ada kot. Tapi kalau kau tak dia macam ada kulat-kulat sikit, minta maaf tau. So I simpan dalam beg IKEA. Itu je tarik-tarik minyak wangi tu Kau tinggalkan dia dalam beg IKEA je Daus. Boleh lah. Janji Daus beli kat Dubai. Ketiak! Kenapa ketiak? Kau suka ketiak ke? Bersihnya ketiak. Daus memang ketiak kau tak berbulu Berbulu lah. Kemarin kan aku start gym. Sumpah aku trim setrim-trimnya bulu ketiak aku. Sebab aku tahu pakai singlet. Aku takut kalau aku angkat tu dia macam ada macam kaki lipas keluar. Faham tak? Jadi aku bagi botak. Ada je bulu-bulu dia. Tapi sikit-sikit je lah. Tapi bersih lah. Macam mana boleh jadi macam bersih dan putih? Kau punya apa? Dia macam ni? Tak, dia bersih juga. Tapi tak macam se-clean itu. Tak no. Kau kena berdiri di bawah lampu jalan. Dia nampak macam clean. Nampak macam bersih, glowing ketiak tu. Oh, ya. Kalau kau kalau kau depan aku baru kau begini, kau nampak je macam ada kerak-kerak sikit. Kerak-kerak nasi. Wangi. Masih bau lagi dek zona aku. Iqmal, sumpah best kan pakai baju macam tu. Baju apa? Duster Ni, Kak Jerung bagi. Dia bagi 3. Ada banyak. Kat rumah aku ada 10. Kak Jerung bagi duster. Ya. Senang. Ini nak berak. Malam-malam kau tarik je. Kau boleh terus. Kan? Sumpah serius awet pakai ni. Ya, berak kencing tarik je. Senang. Kaki lipas pula ada dah. Sebab bulu ketiak Daus dulu dia macam ni. Tapi kan aku pernah pakai duster mamak aku. Tapi kan kalau aku tidur aku tak tahu kenapa duster tu macam naik ke atas. Faham tak? Kau ada benda yang sama Kenapa duster tu naik atas? Dia, okay. Kita kan entah faham tak? Aku tahu pelik. Kalau aku pakai sarung, aku pakai apa-apalah. Kalau macam aku dah bangun tu, aku rasa duster tu dah dekat macam atas perut-perut gitu. Kan, kenapa dia naik atas perut? Itu ada yang selak tu. Tak tahu. Tak, aku rasa sebab aku kan tidurkan macam ular sawah. Kesana kesini. Jadi mungkin ternaik lah tu. Tak pun kipaskan bawah kaki. Oh, kalau kipas bawah kaki ya, dia macam ni. Gitu. Ya, betul. Tapi sumpah kalau kau tengah panas-panas, kau pakai duster, lepas kau bagi begini dekat kipas, damn, sedap. Itu memang terus direct. Ada jalan yang lurus. Ini senang nampak ni. Kau nak buat apa senang? Berangin-angin betul. Ini kalau jalan dekat Bukit Bintang pun boleh malam-malam. Cantik duster ni. Yelah, cantik duster tu Tak, kau nak balik pukul berapa ni? Kau pergi gym pukul berapa? Balik dah sebenarnya. Cuma aku nak pergi makan jap. Lain lah Daus kau kalau pergi gym ni. Dia ada. Lah Daus man. Dah lain sangat lah kak. Aduh. Takut pula nak keluar Daus. Bukan Daus yang dulu. Ini bukan Daus yang dulu. Ya Allah Iqmal. Ini still aku. Kau nak macam mana no? Kau nak yang macam mana? Kau bagi tahu sekarang. Kau nak yang macam mana Iqmal? Kau nak yang macam mana? Tak ke Daus yang dulu ni? Jadi kau nak macam mana no? Dah sama. Tak, tapi kau nampak macam bulky. Kau nampak macam macam gitu sikit. Faham tak? Aku kena pergi gym tak mungkin sebab kan aku minum ni protein kan sekarang.
Ya ke? Kau minum protein? Mal, sumpah kalau kau pergi gym, sumpah kau yang nak mampus. Kan? Aku tak pergi gym pun aku handsome. Aku dah terbayang dah dengan ketinggian kau macam tu. Kau buat yang bagian sini je. Bagian-bagian ni, shoulder ke, bagian ni. Sumpah. Kau handsome gila. Kalau aku buka bagian shoulder tu, aku jadi Ultraman. Let's go! Terima kasih. Dah kena balik dah ke? Ya, nak pergi makan jap. Pergilah makan dulu. Selamat Hari Raya Daus. Besok jadi tak? Selamat Janganlah Raya. balik suat aku tahun depan. Esok jadi je. Ayolah. Jadi je. Kita petangnya. Petang Dekat mana? Nanti DM. Nanti kan akak Jerung sampai. Okay, boleh. Okay? Okay, bye. Okay, man. Bye. Bye-bye.